Cikgu Amar, baru habis daripada mengajar kelas pembulihan ke? Saya perasan kebelakangan ni kan macam mencabar betul. Kita nak pastikan semua murid kita ni sekurang-kurangnya boleh membaca satu suku kata tu. Betul Cikgu Hazrin. Budak-budak ni sebenarnya bukannya tak pandai. Cuma enjin mereka ni lambat sikit nak panas. Kalau kita guna cara biasa, memang mereka cepat hilang fokus. Itulah, saya perasan juga perkara tu. Tadi saya ada tengok video perkongsian praktis terbaik literasi. Dia ada tekankan berkenaan konsep kembali kepada asas. Tapi dalam bentuk yang menyeronokkan. Menarik kan? Menarik, menarik, menarik. Itu yang penting. Dalam video tu, perasan tak? Mereka tak fokus pada hafal nama abjad semata-mata. Tetapi mereka lebih kepada kaedah fonik. Betul. Bunyi A, Ba, Ta. Jadi murid taklah pening nak eja bola. Tapi terus sebut bunyi konsonan dan vokal tu. Teknik ni sebenarnya bantu murid yang ada masalah diskriminasi visual huruf yang hampir sama. Sebagai contoh, huruf B dan D. Selain tu, penggunaan bahan bantu mengajar yang berwarna-warni sangat membantu. Contohnya macam kad suku kata berwarna. Warna merah untuk vokal, biru pula untuk konsonan. Visual tu buat otak mereka tangkap lebih cepat. Saya setuju. Apa yang Cikgu Ahmad terangkan tadi ada kaitan dengan pendekatan didik hibur. Saya paling suka bahagian didik hibur ni. Dalam video tu pun ada tunjuk aktiviti menyanyi dan pergerakan fizikal. Pergerakan kinestetik. Murid pemulihan ni biasanya tak boleh duduk diam lama-lama. Mereka perlu bergerak-gerak baru boleh fokus. Tepat sekali. Kita kena bawa mereka bergerak. Contohnya permainan lari ke suku kata. Kita sebut bunyi, mereka lari cari kad tu. Secara tak langsung, mereka belajar sambil mengeluarkan tenaga. Betul tak cikgu? Betul. Tapi kan Cikgu Ahmad, saya perasan anak-anak murid kita ni, dia akan ada rasa rendah diri bila nampak kawan-kawan dia yang lain dah mula baca buku-buku cerita yang tebal. Cikgu rasa ada tak cara untuk kita nak bagi dia orang ni kuranglah rasa rendah diri tu? Saya pun nampak perkara itu Cikgu Hazrin. Tapi itu tugas kita untuk bina keyakinan mereka. Kita kena cari ataupun beri ganjaran kecil. Contohnya seperti pujian, pelekat bintang ataupun kita ajak mereka untuk berseronok. Literasi bukan sekadar teknik tapi juga soal emosi dan motivasi. Saya setuju. Kesimpulannya kat sini, nak bantu murid pemulihan ni sebenarnya perlukan kesabaran yang tinggi, bahan yang menarik, teknik yang betul seperti yang ditunjukkan dalam video tadi. Betul, kita mulakan dengan unit yang lebih kecil dahulu. Contohnya seperti suku kata terbuka, KV tambah KV. Kemudian baru ke suku kata tertutup. Kalau asas mereka kuat dan kukuh, insya-Allah mereka boleh kejar arus perdana nanti. Terima kasih Cikgu Omar atas perkongsian ni. Saya rasa dah mula bersemangat balik. Kalau tak sebelum ni, saya pun pening nak ajar murid pemulihan ni. Sama-sama. Kita buat pelan-pelan, janji ada kemajuan. Jom kita sedia bahan untuk esok. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu.